Apakah hukum wanita mencukur bulu kaki? Sebab lebat sangat. Dia. Lebat sangat. Sekali siapa surah agak orang semayang dah, dia pada ada buang muncuk. Muncuk noh keting. Lebat bulu kaki. Gini orang, lebat tak lebat pun orang perempuan, hukumnya harus cukur bulu kaki. Tapi tengok tujuan. Al-umuru bimaqasidiha. Tujuannya kadang-kadang berubah. Kalau dia cukur ke bulu kaki tu kerana supaya suami dia tengok molek, maka boleh pahala. Faham tak ke? Kalau saja-saja harus. Tapi kalau dia cukur kerana dia pakai kain belah atau dia pakai kain skirt, biar orang nampak molek, keting dia kilat molek, hukumnya haram. Faham tak ke? Untuk suami boleh. Untuk suami cukur lah nak cukur pun, jangan hak Nabi larang cukur. Hak Nabi larang cukur benda apa? Cukur bulu kening. Lagi cukur rambut. Tu baru dilarang. Hak lain kau pandamu lah. Faham tak ke? Nak cukur bulu tangan kau pandamu lah. Ada pun bulu kening dengan rambut, haram perempuan cukur. Kena laknat. Faham? Melainkan kerana berobat. Tu lain. Berapa cukur kening? Pasal nak jahit. Aksiden. Masuklah sepoket motor kening. Faham lagi? Jadi sampai hospital dia kena cukur dulu baru boleh jahit. Tu lain, tu berobat. Kadang-kadang nyanyi ketuk lelaki dah jenis bulu betis lebat. Masuk bilik pengantin kerja kau tikar. Apa lari bang? Muka bini aku apa? Nampak macam penjaga gua Kelantan kaki. Faham lagi? Apa berang kaki dah. Siang ketuk lelaki.